Hari ni orang Islam kahwin tak macam orang Islam, macam orang kafara kahwin. Cuba korang tengok berapa ramai ni orang kahwin, terutamanya selebriti kan. Korang tengok lah. Dan masyarakat kita hari ni, mereka tak amalkan Islam. Cara perkahwinan kita macam orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hari ni kalau kita tengok, kita dah jauh daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Macam mana perkahwinan kita yang hari ni dengan keadaan kita membina masjid, untuk mendapat redha Allah. Perkahwinan ni salah satunya untuk dapat redha Allah, bukan untuk kita murka pada Allah lah. Ini kalau kita tengok keadaan selebriti kita, perkahwinan mereka macam orang Kristian, macam orang Yahudi. Teruk. Kita hari ni, contoh berapa jahilnya si suami ataupun si bakal suami yang memperlihatkan, mempertontonkan pasangan dia, isteri dia yang perlu dia lindungi daripada api neraka dan juga daripada mata-mata orang yang bukan halal bagi mereka. Seorang lelaki yang bukan halal bagi mereka untuk melihat pasangan dia. Hari ni kita, Allahu Akbar, macam mana kehidupan kita hari ni Kita hari ni, contoh mak bapak korang ada mak bapak, takkan mak bapak tak tegur. Ini bukan cara Islam. Hari ni kita kahwin bukan cara Islam. Hari ni kita kahwin cara orang kafir, cara Yahudi, cara Nasara, cara Majusi. Dengan pakaian dia seksi, dengan pakaian pergi tutup muka macam apa, tirai-tirai macam tu. Itu bukan cara Islam. Itu cara orang kafir. Cara orang Islam, dia tak ada pempelamin, dia tak ada memperdagangkan isteri dia untuk dilihat, ditonton, diratah tubuh badan pasangan mereka ni di halayak ramai. Allahu Akbar. Apa nak jadi dengan orang Islam hari ni? Mak bapak takkan tak beritahu. Mak bapak pun jahil ke ilmu agama? Sampai bila nak jahil? Pergilah cari ilmu agama. Ilmu agama ni Allah perintahkan hari-hari kita kena cari. Bukan ada masa-masa dia waktu kita belajar, baru waktu kita student baru kita belajar ilmu agama. Tak. Hari-hari pergi cari ilmu agama. Dekat masjid tu, waktu di antara maghrib dengan isyak, pergi tunggu ada ceramah ke tak. Tak cukup sebenarnya yang ada dekat masjid tu. Fardu ain, fardu kifayah, semua benda ni kita kena belajar hari-hari. Sebab ilmu Allah ni takkan habis. Ini yang terjadi pada masyarakat kita hari ni. Kehidupan kita hari ni Islam sekular, Islam liberal, Islam yang menyekutukan Allah cara kehidupan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wahai Muhammad, tidakkah kau melihat mereka yang mengambil hawa nafsu mereka sebagai Tuhan yang disembah? Yang disembah hawa nafsu. Allahu Akbar. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum kul inna hudallahi huwal huda wala ini tabaqta ahwa'ahum. Ikut saja hawa nafsu mereka, Allah tak akan beri perlindungan dan juga pertolongan kepada orang Islam. Ini yang terjadi pada orang Islam hari ni. Hari ni orang Islam disusahkan, dikucar-kacirkan, diserang, diratah. Macam orang Islam tak ada apa-apa. Padahal orang Islam, kalau betul-betul orang Islam ni bergabung dekat atas muka bumi ni, ada 2 bilion. 2 bilion bay. Tapi orang Islam itulah dia. Cara kehidupan Yahudi dan Nasara, cara orang kafir, itulah juga yang mereka nak ikut. Cukuplah kita tengok bab makanan saja. Bab makanan pun kita dah banyak fail. Bab makanan pun kita fail. Hari ni kita tak boleh menahan diri. Apa orang kafir makan, kita pun nak makan. Fast food, makanan-makanan yang tak elok untuk tubuh badan kita, disebabkan kesedapan. Kita hari ni cari kesedapan, bukan kita cari redha Allah, keberkatan daripada Allah. Makanan yang sedap kita nak. Macam mana yang Allah uji pada Bani Israel, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Bani Israel makanan daripada mana? Daripada syurga. Makanan yang tawar. Tapi apa kata mereka? Mereka tak cukup. Mereka nakkan perencah-perencah yang lain.
Ya Allah, ya Musa, kau minta pada Tuhanmu ya Musa, bawang kan, biji-bijiran, apa lagi, sayur-sayuran, apa lagi, mereka nak kacang dal, nak apa, bawang, macam-macam. Itu hakikat dia. Itulah hakikat dia. Sekarang kita hari ni ikut cara mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in tabata ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Allah takkan bantu orang Islam. Ikut saja hawa nafsu mereka. Na'udzubillah min zalik. Tolonglah, janganlah kita normalisasikan kehidupan. Cara perkahwinan kita pun tak ada reda Allah. Macam mana Allah nak reda dengan kehidupan kita? Cara kehidupan dengan lagu, dengan muzik, dengan macam-macam, dengan menari, dengan pergaulan yang tak ada batas, pencampuran lelaki wanita. Ini bukan cara Islam. Ini cara kafir. Azazil, dia pun tak buat maksiat pun. Azazil ni, dia tak tunduk pada Nabi Adam AS. Itu pun dikatakan kafir oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ni buat maksiat. Kita ni suka pada maksiat. Kita tak mencegah. Kita pun sama macam Azazil. Malah kita lebih teruk lagi pada Azazil. Na'udzubillah min zalik. Tolonglah, marilah kita berubah. Kita kembali kepada pangkal jalan. Kita betul-betul angkat agama Allah. Kita hidup cara kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menahan diri. Cara Islam yang Nabi bawa, menahan diri. Itu maksud dia puasa. Rukun Islam, rukun iman. Itu yang akan membawakan kepribadian kita kepada yang menahan diri berpuasa. Boleh insyaAllah, tolong bantu aku sharekan live ini. Tolong save, tolong komen yang baik. Okay, jangan lupa tekan butang tambah tu untuk kita mengeratkan silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.